Apa yang kita ada, kongsikan sedikit. Kita tengah happy, bahagia. Mungkin kita dapat berita gembira. Kita kongsikan sikit kebahagiaan kita tu buat orang lain happy sikit. Puji dia, bagi kata-kata semangat dekat dia. Dia dah senyum, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ramai dari kita nak bersedekah, nak buat kebaikan ataupun nak kongsi apa yang kita ada. Tapi kadang-kadang fikiran, hasutan tu, bisikan, cakap, kalau aku kongsikan apa yang aku ada ni, takut aku yang kekurangan. Takut aku yang tak cukup. Aku pun sebenarnya tak mampu. Tak mampu nak bantu orang. Tapi untuk bantu orang, untuk mudahkan urusan orang, tak perlu bagi semua apa yang kita ada. Kita ada RM10. Contoh kalau kita nak tolong orang dengan material, dengan duit. RM10, kita ada RM10 sekarang. Bukan bermaksud bagi semua tu. Bagi sikit. RM3, RM4, RM2 pun boleh. Yang penting kita kongsikan, kita nak mudahkan urusan orang tu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kalau ada lebih, kita bagi lebih. Tapi walaupun sedikit, tapi kita sentiasa buat. Kita dah biasa dengar benda ni kan, ustaz-ustazah bagi tahu benda ni. Benda tu sedikit, tapi selalu buat tu lebih baik daripada kita keluarkan, kita ada RM10 terus keluarkan RM8, RM9. Tapi kita buat masa tu je. Tapi yang lebih baik, kita bagi sikit, RM2, RM3, tapi insyaAllah konsisten. So pahala tu berjalan, tu lebih baik. Kita selalu fikir benda yang bukan-bukan. Sebab manusia, kita percaya ataupun kita buat apa yang kita nampak. Tapi kalau kita percaya yang Allah tu ada, percaya benda yang kita tak nampak tapi wujud. Lepas kita mudahkan urusan orang, tengok lepas tu. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lepas minggu, lepas 2 minggu. Tapi memang ada ganjaran, ada pertolongan dari Allah. Sebab kita mudahkan urusan orang. Fiza dah banyak kali alami mudahkan urusan orang. Mungkin ada duit sikit, kongsikan dengan keluarga, dengan orang keliling. Ataupun bagi kata-kata semangat. Kita nampak macam orang tu down, macam was-was tentang sesuatu. Dia nak buat pilihan tapi tak pasti. Fiza bagi nasihat, bagi kata-kata semangat. Bukan untuk downkan dia lagi. Dan bukan, nasihat tu bukan untuk dia kena ikut apa Fiza cakap. Tak. Nasihat tu ataupun kata-kata semangat tu lebih kepada percaya dengan diri sendiri. Jangan ikut cakap Fiza. Jangan ikut cakap orang keliling. Apa dalam fikiran, apa dalam hati, tahu niat tu betul, buat tu. Kalau rasa macam masih tersekat, tak boleh teruskan, tanya diri, kenapa? Bila kita semangat kita tinggi, kita nampak orang down, was-was, tak pasti, kita kongsikan, kita sedekah dengan cara bagi semangat. Sedekah macam-macam. Ada duit, ada sedekah bagi kata semangat, sedekah bagi nasihat, sedekah bagi kasih sayang. Kita dah sayang diri kita, sentiasa happy ataupun positif. Tak selalu happy, tapi bila ada masalah, ada cabaran, diri tu, dalaman tu tenang, yakin Allah ada, semua benda ada jalan keluar. Kita boleh happy, boleh positif. Bila ada masalah, ada cabaran, tengah stres, pandai manage diri untuk tenangkan diri. Yakin Allah ada, tak nampak Allah, tapi yakin Allah ada, dapat rasa Allah. Ada jalan keluar. Semua benda ada jalan keluar. Semuanya datang daripada Allah. Allah cipta kita. Allah ciptakan masalah. Allah ciptakan cabaran. Allah juga ada kunci untuk jalan selesaikan masalah tu. Semua datang daripada Allah. Semua datang daripada Allah. Kehidupan Fiza pun banyak berubah. Bukanlah kaya raya, tapi Alhamdulillah cukup. Lebih pada cukup dari segala arah. Dari peribadi, dari bisnes, dari kewangan, dari
hubungan dengan ahli keluarga, semuanya cukup, semuanya harmoni. Alhamdulillah, syukur. Sebab satu ni, konsisten buat. Mudahkan urusan orang. Mudahkan urusan orang. Bukan kita bagi apa yang kita ada ni, kita bagi semua. Tapi apa yang kita ada, kongsikan sedikit. Kita tengah happy, bahagia. Mungkin kita dapat berita gembira. Kita kongsikan sikit kebahagiaan kita tu buat orang lain happy sikit. Puji dia. Bagi kata-kata semangat dekat dia. Dia dah senyum. Alhamdulillah. Yang bayarnya nanti, yang balas kebaikan, sedekah yang kita buat tu, Allah. Kadang-kadang cepat, kadang lambat. Tapi pasti Allah akan balas balik. You pun pernah alami. Mudahkan urusan orang. Lepas tu, urusan kita, peribadi, bisnes ke, pekerjaan, jadi mudah. Allah hantar orang untuk mudahkan urusan kita. Pernah jadi kan? Lepas tu, kita konsisten. Buat kebaikan, buat amal, ataupun buat sedekah, mudahkan urusan orang. Tapi ada satu masa tu, tiba-tiba ada masalah, ada cabaran. Rezeki tu surut tiba-tiba. Tu ujian. Tapi kalau kita yakin, Allah ada. Lepas tu kita teruskan kebaikan, kita mudahkan urusan orang. Macam kita buat sebelum ni, kita teruskan. Apa pun rintangan, apa pun cabaran tu, teruskan. Tengok lepas tu. Walaupun macam-macam jadi, Allah akan hantar orang, ataupun Allah akan mudahkan urusan tu. Allah akan mudahkan urusan tu. Allah akan hantar orang, mudahkan urusan kita. Sebab kita yakin. Walaupun Allah bagi ujian, Allah bagi dugaan, tapi kita tetap yakin, tetap teguh. Yakin dengan janji Allah. Janji Allah. Banyak dalam hadis, banyak dalam Al-Quran. Tapi tak pasti ayat yang mana. Tapi kalau kita dengar daripada ceramah ustaz-ustazah, yang dah biasa dengar benda ni. So bila Fiza dengar, Fiza buat, Fiza nampak hasil dia, Masya Allah. Janji Allah tu benar. Allah tak pernah mungkir janji. Betul. Tapi kadang-kadang bila kita buat kebaikan, kita mudahkan urusan orang, kadang ada ujian, ada dugaan. Tetap teruskan, teguhkan hati, kuatkan iman, yakinkan diri, yakinkan Allah tu ada. Tak nampak Allah, tapi kita dapat rasa Allah. Allah tengah tengok kita sekarang ni. Kita pilih untuk teruskan di jalan Allah, tetap teruskan janji Allah tu. Teruskan, Allah akan hantar pertolongan, bantuan, ataupun Allah akan hantar orang mudahkan urusan kita. Allah akan hantar apa-apa bantuan untuk mudahkan urusan kita. Sebab kita mudahkan urusan orang. Tetap teruskan walaupun macam-macam jadi. Untuk tetap teruskan kebaikan ataupun mudahkan urusan orang tu. Ni apa yang Fiza buat. Bila buat kebaikan, niat dalam hati, ya Allah, aku buat kebaikan ni, aku sedekahkan ni, aku mudahkan urusan orang ni kerana-Mu, ya Allah. Yang balas ni bukan orang ni, ya Allah. Bukan manusia, bukan makhluk, tapi Mu, ya Allah. Aku yakin Allah tak pernah mungkir janji. Aku yakin apa yang Allah cakap tu benar, apa yang Allah janji tu benar. Aku yakin. Aku buat kerana-Mu, ya Allah. Macam aku yakin, Fiza yakin Allah akan balas berlipat-lipat kali ganda. Yakin dengan janji Allah, yakin Allah tak pernah mungkir janji. Lepas tu, tengok perasaan tu. Tenang, bahagia. Walaupun kita tak adalah mampu sangat, tak adalah kaya sangat. Tapi kita sedekah, kita mudahkan urusan orang. Lepas tu kita lepas. Kita lepas dekat Allah. Bukan lepas macam tu je. Ni sayang ni kita ada macam perjanjian dengan Allah. Kita lepas kepada Allah. Aku yakin dengan kata-kata-Mu, ya Allah, dengan janji-Mu. Aku yakin, aku tahu Kau tak akan mungkir janji. Allah yang akan balas berlipat-lipat kali ganda. Lepas tu tengok. So insyaAllah lepas kita buat tu, Allah akan hantar bantuan, Allah akan hantar pertolongan, Allah akan hantar orang untuk mudahkan urusan kita. Sentiasa cukup je, Masya Allah. Sebab kita mudahkan urusan orang. So kita yakin tetap teruskan walaupun ujian, dugaan tu datang. Betul. Bila kita dah buat kebaikan, dekatkan diri dengan Allah, ujian, dugaan tu datang. Kadang-kadang, betul, ujian, dugaan tu datang daripada Allah. Kadang-kadang, benda tu datang daripada iblis, jin, setan. Sebab dia tak nak kita semua teruskan kebaikan. Teruskan buat kebaikan, amal, ataupun mudahkan urusan orang. Sebab kita mudahkan urusan orang,
Kita buat kebaikan, pahala dia dahsyat. Kita tak nampak pahala tu macam mana. Tapi pahala dia dahsyat, tinggi, bersih. Pahala dia banyak. Pahala dia banyak, tinggi. Tugas jin, tugas setan, iblis untuk sesatkan umat manusia. Untuk banyakkan lagi dosa. So, tapi dia manusia ni, hamba Allah ni, pilih untuk tetap teguh, konsisten, mudahkan urusan orang. Walaupun orang tak hargai, tapi dia tetap teruskan. Yakin yang balas, yang bagi ganjaran balik dekat kita, Allah. Betul kena ikhlas, tapi Allah pun dah berjanji. Allah akan balas balik, berlipat-lipat kali ganda. Dalam hadis, dalam Al-Quran. So, kita ambil balik janji-janji Allah tu. Kita buat. Allah cakap, Allah berjanji kita mudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan kita. So, kita buat benda tu, memang Allah takkan mungkir janji. Apa Allah cakap tu betul. Allah cakap tu benar, Allah takkan mungkir janji. Bila Allah dah cakap macam tu, kita buat. Tengok lepas tu. Urusan mudah, cukup. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.